Nampak tak si Siti tu? Nampak sangat asyik buat kerja salah aja. Iyalah kan. Dia tu kan asyik tambah je lah. Faham lah aku ni. Nak kerja lah macam tu. Apa yang korang cakap ni? Bos, tak ada lah. Kita orang just buat kerja. Tak ada apa-apa pun. Lah bos, kita orang busy lah bos. Mana ada buat apa-apa ni. Kita buat kerja ni. Kalau nak cakap pasal orang lain, niat kena betul. Ini tak, nanti boleh sakitkan hati diorang. Faham tak? Alamak, aku kan baru sedar tadi. Bos ni kan ada je point je lah. Tapi kan sebenarnya si Siti tu betul je buat kerja. Cuma mulut kita je tak terjaga. Sebab salah pula kan. Betul juga kan. Mungkin kita ni ada je buat silap. Lepas ni jagalah hati dengan lidah kita ni supaya tak tersinggung pasal orang lain.